Sebenarnya dia ex-wife aku lah. Bella Amara, ex-wife kau? Ya, betul. Yap. Mustahil lah. Malam masa aku jumpa dia cakap dia bujang tau. Couple pun tak pernah. Yang kau jumpa tu kembar dia, Bella Patricia. Sembang lah kau ni. Buat apa dia nak tipu nama dia? Aku tak tahu kenapa dia nak tipu nama. Tapi aku boleh confirm yang kau jumpa semalam tu is my ex-wife. Banyaklah awak punya jodoh. Ni buat apa kat sini, tak kerja ke? Saya tengah kerja lah ni. Saya jumpa klien tadi. Awak dari mana? Ni hantar roti ni. Oh. Ellie, kawan awak macam mana? Dia kerja kat mana sekarang? Awak ni terlebih caring pula pasal dia. Kawan awak kan kawan saya juga. Dia dah balik kampung. Buat sementara waktu ni dia tolong sepupu dia berniaga. Jual air tepi jalan je. Kesian juga kat dia sebenarnya. Disebabkan ex saya dia kena korbankan kerja dekat sini kan. Kesiannya kat dia. Kampung dia kat mana? Amboi. Nak tahu sampai kampung kat mana awak dah kenapa? Saya mesti nak tahu nanti awak nak melawat dia. Saya boleh jadi driver awak. Lambat lagi. Rhythm start to play. Dance with me. Kau kenapa ni Mina? Kau kenapa menari macam ni? Nak jadi influencer ke apa? Okeylah tu. Dapat duit juga kan? Apa hal ni? Mulai hari ni dengan rasminya aku jadi penganggur.